berkongsi rezeki dengan orang lain, tapi termasuk kiranya kita niat kerana viewers korang. Yes, untuk subscribers kita juga. Alhamdulillah, rasa macam happy pula dia dah makan apa yang kita nak, kita bagi. Tak move on lagi korang Dia, aku macam cantik, macam Swiss. Niat kita orang sebenarnya mereka korang pun jenis yang support Shikidot, dan yang jenis tak skip ads. Kita terlampau sangat, orang kata happy sangat kan. So kita nak juga buat something yang orang kata charity, yang kebajikan. So kiranya sekarang ni kita orang nak berkongsi rezeki dengan orang lain, tapi termasuk kiranya kita niat kerana viewers korang. Yes, untuk subscribers kita juga. Sebab korang tengok kita orang punya video, lepas tu korang tak skip iklan, and then korang support kita orang sampai ke tahap ni sekarang ni. So kita orang nak menyumbangkan sikit pada orang, berkongsi rezeki. Yes, yang lebih memerlukan. Alang-alang lagi hari ni juga Maulidur Rasul. Kalau orang tanya kenapa tak skip iklan, inilah salah satu hasil korang juga. Okey? So kita sama-sama, maksudnya bukan kita je buat charity, korang yang tengok depan sama buat charity. Sama-sama dapat pahala. So alhamdulillah, semoga kita sama-sama dapat pahala. Amin. So sekarang ni kita nak pergi beli barang dulu dekat NSK. Shopping, lepas tu kita nak masak-masak. Kita balik terus masak, kita terus pergi shoot. Masak apa kan? Nak tahu kita masak apa? Jomlah tengok. Siapa yang masak? Korang lah. Tak mungkin lah aku yang nak masak. Tak mungkin lah dia masak. Kau yakin? Okey, kau jangan suruh aku masak. Aku tak nak Fana masak. Dah, aku tak nak masak. Fana masak, okey? Fana masak. Fana, angkut lah. Yes. Okey, jom. So guys, kita orang nak pergi cari barang untuk kita orang nak buat apa nama? Yes, nak pergi beli barang untuk Echa masak, and kita nak masak sama-sama nanti. Dan kita nak agikan kepada golongan gelandangan. Tak ya nak masak tu. Sekejap lagi aku korban seorang kat dapur. Kita tolong lah. tidur. Kita cakap Echa masak lah, apa masalah kau? Tengok. Tapi kita tolong. Kau Dia cakap macam tu tak nak tolong, buat seorang. Buat seorang. Gila. Okey, tak payah ambil konten diorang, ambil konten kita je, okey? Sebab kita masak seorang. Banyak jenis plastik ni. Echa kata kena beli plastik. Kau rasa yang mana? Aku rasa yang 30x30. Aku tak suka lah kalau perempuan suruh kita beli barang. Mana kita tahu dia nak yang mana. Kan nanti beli salah marah. Kau ambil, kau cakap kau yang ambil. Kalau dia marah kau. Sebab pula cakap sama lah. Alah, jangan saya logik lah. Kan kita nak buat lauk kan. Kita buat lauk, ini macam besar sangat. Yang ni okey kot. Besar juga. Rasanya ni kan? Standard. Kan Fana kan? Fana tak guna, kau tak payah tanya dia. Kenapa tak reti masak? Yes, dia tak reti masak. Tak payah tanya dia. Ha? Apa? Apa ni? Tak lauk ke apa? Ni okey kan? Okey. Kan? Ni besar sangat. Kau macam yakin tak yakin je? Sambal. Aku fokus pada recording. Ni kan? Ni. Yes. Confirm ada berapa ni dalam ni? 140 pieces cukup. Okay, cukup. Ya. Kering lagi sikit. Okay. Betul ni. Echa mesti bangga dengan kita beri. Baik kita cuba sini. Yes. Echa mesti bangga dengan kita sebab kita boleh beli plastik ni. Oh my god. I'm very excited. Kakak, I'm very impressed. I come to you. To myself. Jom, let's go. Oh. Sekejap. Ini apa kaitannya? Apa kaitan dengan konten kita? Ini secret ingredient. Buat pagi ni. Risau aku ni. Ni macam banyak barang sendiri je tengok. Si ada shampoo Sunsilk. Alah, kau ambil ni ke? Kenapa? Apa ambil ni juga? Sama je. Tapi tu lagi jimat 3. Aku tak tahu harga berapa. Aku main ambil je tadi. Letak satu, tak balik. Besarnya. Tak okey ke? Kenapa? Aku baru ingat kau akan bangga dengan kita orang. Besar gila. Jadi kita tanya Fana kata okey. Fana kata okey. Selaku wanita. Tak, kau kenapa kau? Kau
Okey ke? Dah agak tadi Zaru. Semua salah Zaru. Aku dah agak dah. Aku suruh ambil yang kecil sikit. Dia tak nak. Dia nak ambil juga yang besar. Kita nak pukul sayur, nak pukul ni, kena ambil banyak. Ini kan tak cukup ni. 50 ni. 180. Itu banyak lah. 40. Ha. What? Weh. Kalau besar. Okey guys. So kita orang dah siap orang beli belah. So sekarang ni tinggal nak balik rumah, nak start memasak-masak. Masak. Bungkus-bungkus. Rewang-rewang. Yes. Kakak buat apa tu? Cuci ayam. Pandai ke cuci ayam? Kau ni suka ni Apa? Rendah-rendah kat aku. Yelah, macam saya tak yakin je betul ke dia buat cuci. Kadang-kadang kan aku kan sakit hati dengan statement si Zarul ni tau. Walaupun aku tahu dia sengaja cakap macam itu. Dia semua mesti sakit aku. Ya ke buat apa? Setakat nak tengok Echa cuci ayam je? Yang kau tu buat apa? Yang sibuk record? Aku tukang record. Ingat lelaki tak kerti potong ke? Alamak ai. Kita power tau dulu masuk pertandingan MasterChef. Dapat nombor 3. Kakak, macam nak potong dia? Potong lah macam mana tu. Tak kisah? Janji pada tu potong. Kau tak potong kau siap. Potong. Oi. Macam ni ke? Okay. Ni kot. Guys, kita cantik ke tak penting. Yang penting ikhlas, okey? Nice. Ha. Tak duka. Kakak, okey tak? Wow, perfect. Bawang putih. Ni okey kan? Okey. Ambil. Tak payah, nada merah. Perfect. Aku tak buat apa. Ini bukan orang perempuan tahu tak? Boleh buat macam-macam kerja dalam satu masa. Mampu macam ni. Gaul. So, korang agak-agak dah tahu ke cakap masak apa? Pernah. Tunjuk ni, pernah aku nak gaul. Ni kita kena rata-ratakan kuah dia supaya semua kena. Okey? Supaya masuk sampai dalam daging. Supaya bila diorang makan, diorang akan rasa macam, oh my god, so sweet. Makan rasa sampai dalam daging. Bukan rasa di atas saja. Kita kena sebati macam ni. Faham tak? Jangan kalau kita buat kerja tu kita kena ikhlas daripada hati dan sanubari. Sebab apa yang kita buat tu semuanya datang daripada Kak Barok, Kak Alif Tanjung ke Barok. Nampak sedap. Pandai juga si Kak Bam ni masak. Wow. Panas. Sudungnya. Oh my god. Betul-betul ikhlas daripada hati dan sanubari. Selepas ni kita akan buka restoran Cikidot. Sedap sumpah. So kita orang harap diorang pun happy dengan apa yang kita orang prepare untuk diorang hari ni, right? Kan kakak? Betul. Alright guys, so sekarang ni tengah sesi bungkus. Banyaklah dia. Pedas dia. Sedap juga. This is my favourite sayur guys. Base goreng. Okay. Fish cake. Kita orang power buat bungkus ni guys. Ini semua kerja-kerja wanita. Wanita pula. Kerja-kerja lelaki guys. Potong-potong. Potong-potong. Apa nama? Bungkus guys. Settle. So kita harap diorang happy lah dengan ni. Sedap kan Amri? Harap-harap dia jumpa nanti. Walaupun Zarul macam tak nampak sedap pun sayur sedap. Sedap aku kira. Okay guys, so sekarang kita orang tengah buat packaging. Yes. Okay. So yang ini yang paling tadi. Last yang kita orang pack. Gitu. So this one is our last step of packing. Yes. So kita orang pasti nak agih-agihkan kepada siapa? Gelandangan Gelandangan dengan area cokit.
Carry lah, carry. Kita tengoklah mana yang kita dapat. Yang penting, tada, cantik. Macam ni. Bang Niket bagi dia. Yes. So kita ada Abang Zarbo tolong juga. Cekidores. Mana baju cekidot? So sweet. Alah. So sekarang ni tengah saya sibuk bungkus. So satu plastik ni kita tak one set. Supaya nanti senang nak agih-agihkan. Sayur, lauk dan juga air. Air water. Okay. Alright, so sekarang tepat pukul apa? Dah pukul 12.37. 12.37. So baru kita nak pergi menghantar. Dan apa yang penting ini semua kita sedekahkan atas nama viewers kita semua. Alright. Cheeky daughter. Serius aku rasa macam lepas niat aku. Sebab benda ni kita dah plan kan. Sebenarnya dengan Maulid Rasul ni kita berjaya buat satu orang kata apa tu? Amalan. Amal jariah. Semoga amalan kita diterima. Korang semua anda yang sokong kami sama-sama pun, dapat pahala. yes, anda yang sokong kami pun dapat juga pahala tu. Yes, betul. Jangan skip iklan sebab selepas ni nanti kita akan buat something yang lain. Yes, untuk insyaAllah doakan sama-sama baik. produksi pahala. Ya. Betul. Dah subscribe kan? So thank you so much guys. Jumpa lagi di next episode. Bye.